Patutnya rupa dia macam ni, cantik, jiggly, tinggi, makan dengan madu dan butter. Tapi tengok saya punya, dah macam telur dadah yang order dekat kedai Mac Tom Yum. Tapi tak nak mengalah, nak juga teruskan. Kita letaklah butter, lepas tu kita drizzle dengan madu sikit. Kita ni macam ni, lepas lalu lalang 3-4 hari, kita ni teringin lah. Tapi kedai jauh pula, dekat KLCC tu. Jadi saya buat sendirilah. 2 kuning telur, gula, tepung kek dengan tepung jagung. Nak bagi lemak, letak whipping cream sikit dengan sedikit esen vanila. Tak nak bagi hanyir sangat. Kemudian kita kacau lah semua bahan-bahan tadi. Lepas tu putih telur tadi, letak gula sikit, and then kisar sampailah dia kembang. Dalam video tutorial kata kena kembang sampai putih macam tu. Lepas tu campur dengan bahagian kuning tadi. Kalau ikutkan, nak kena ada penutup khas tau. Tapi saya tak ada. Gunalah periuk apa yang ada. Sebab dia ada penutup, kita letak 1 scoop dulu, 2 scoop. Lepas tu kita tekan sikit air kat tepi dia, dengan harapan dia akan kembangkan kita punya pancake ni. Tapi bila buka, tak naik lah pula. Tak putus asa, saya tambahlah lagi 1 scoop, diikuti dengan scoop kedua, scoop ketiga. Sampai nak melimpah dah, tengok tu meleleh je. Letak air kat tepi dia. Dan cubaan kedua, kita tutup sekejap. 1 minit ke 2 minit, buka balik, tak naik pula dia. Lepas tu try lah nak terbalikkan, hangus macam ni. Tak cantik langsung. Tak apalah, terbalikkan. Nampaklah cantik sikit warna dia. Tapi waktu ni dah nampak macam telur dadah dah. Hati rasa macam lamanya aku buat ni. Macam ni pula rupa dia. Sebenarnya rasa dia sedap, tapi rupa dia macam telur dadah manis. Kalau nak buat korang buat lah. Tapi saya rasa better bawa kereta pergi KLCC makan kat sana, lagi berbaloi.